Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat sajalah vlog pergi makan petang. Disebabkan minggu ni ada budak tu nak kena study. Jadi kita pergi makan petang lah. Kita tak keluar minggu ni. Jadi kita memilih untuk makan petang dekat Perda. Kita makan dekat Elimeli. Kita pergi makan dekat Elimeli. So setakat ni kedai tu kami dah pergi banyak kali dah. Boleh katakan tak pernah mengecewakan lagi lah. Dari sudut rasa dia, servis dia, portion makanan dia tu dah pergi banyak kali, puas hati. So disebabkan tu bolehlah kita nak recommend. Jadi pagi tadi kita masuk kat rumah aja. So petang ni saja kita nak pergi makan petang. Tadi dah masing-masing buat kerja, settle kerja dah. Nak tengok luar saat petang ni. Sekarang kita tengok perjalanan dekat sana. Apa yang menarik kita boleh share saja, kita share. Ni kita keluar pada rumah. Jadi harapnya semua okey lah perjalanan. Tengok ni tadi macam nak hujan. Tapi tengok ni nampak cerah pula. Jom jumpa saya dekat sana. Okey, jalan pun sekarang ni tengok okey. Sekarang ni dah pukul lepas maghrib. So kami dah semayang dulu tadi sebelum nak pergi makan. Jalan alhamdulillah tenang je sebelum sampai ke kedai. Okey, kita pun dah nak sampai kedai dia. Sini hujung minggu banyak juga kita malam-malam. Dia ada parking ada ni kat sini ni. Banyak lagi parking ni. Okey, kami dah pun sampai di Elimeli. So sekarang ni kami duduk dekat luar. Syok sikit duduk kat luar ni. Angin kuat macam ikut kat dalam tu. Betul. Kuat. Duduk di luar ni dia rasa angin-angin. Tambah pula malam ni kan, lepas main maghrib. Best lah. Duduk dalam standard macam dalam aircon je. So kita order apa tadi lah? Kita order pesto pasta spaghetti crispy kan. Chicken crispy. Chicken crispy. Lepas tu chicken crispy dengan sos garlic. Dengan salut dengan apa? Garlic sauce. Lepas tu order ayam masak. Sebab sekali lagi habis makan, macam biasa kita nak pergi tengok apa yang ada lagi kedai-kedai kat bawah ni. Lagi syok. Lagi ada Coffee Bean, ada Mishway, ada Family Mart, ada. Minum selalunya kalau makan kat sini Order ayam masak. ya, kalau makan order yang masak je. Sebab minuman banyak pilihan ni yang best. Kita makan kat sini, lagi kita cerayak pula. So dekat bawah ni banyak orang ni ke? Ada bundle. Ni kita tengok. Kat bawah ni banyak orang ni ke. Macam uptown juga. Dia barang bundle kat sini. Ni dekat bahagian atas kami duduk ni. Menu kita yang pertama, pasta pesto chicken crispy. Menu ni baru first time kami nak try. So menu kita yang kedua, chicken tenders dengan sos Korean dengan cheese. Dan ada garlic sauce. Macam mana dah? Kena macam apa?
Apa komen dia dah? Oh. Sedap kan? Chicken tenders dia memang best. Kenal pula dengan Kalau sos. garlic sauce. Crunchy tu. Yang ni kita punya pasta pesto tadi. Macam mana, okey tak? Sedap. Pasta pesto dia kuah dia creamy ya. Dengan apa ni, chicken chop besar. Ayam dia. Berbaloi lah. Tadi selesai dah makan dekat Eddie Millie. Seperti mana yang tengok tadi, memang makanan dia sedap. Tak mengecewakan lah. Harga pun memang berbaloi. So tadi kami minum ayam masak biasa je. Balik kita cari ayam yang fresh sikit. Macam ni tadi saya try satu menu baru, fresh punch orange. Macam menarik juga ni. Orange. Satu lagi lemon. Lemonade ni standard lah. Dan satu lagi apa ni? Super Sunday Boba. Super Sunday Boba. So selesai untuk hari ni. So Eddie Millie ni memang kami recommend lah. Tak mengecewakan. Dan jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.